teringin sangat nak makan yakiniku yang sedap premium, tak payah pergi Japan. Inilah dia kami yakiniku Eko Botani Iskandar Puteri. Sesuai sangat kalau nak bawa family datang makan sini. Kedai pun luas, selesa, siap ada bilik VVIP lagi. Hari ni kita makan makanan Japan. Yang ni nama dia beef shoga yakidon. Dekat atas dia ada daging and telur kuning mentah. First bite aku makan ni pun rasa dia memang sedap, cuma daging dia ada liat sikit lah. And makan sekali dengan sup. Inilah dia daging wagyu yang premium dekat yakiniku ni yang sedap. Nama dia Miyazaki Wagyu. Ada 3 jenis daging yang berbeza dekat situ. And of course rasa dia akan ada yang berbeza, and yang penting semuanya sedap weh. Nak pula cicah dengan dia punya 3 jenis sos. Even makan dengan nasi pun sedap sekali dengan kuah sup je. Untuk daging ni kalau korang bakar dia tak perlu lama sangat, cukup kira dalam 30 saat korang dah boleh terbalikkan daging. Seriously, yang ni rasa dia lagi berlemak and juicy, melt dalam mulut. Daging wagyu dia memang yang premium punya tau korang, jadi harga dia agak tinggi sikit lah. Untuk beef sauce ni korang memang wajib order setiap kali makan. Terasa dia punya isi daging dekat dalam sos tu. Lepas tu korang boleh add on yasai moriawasi, even sayur pun bakar, semuanya sedap. Lagi satu yang best dia punya ayam. Yang ni nama dia toriset, dia sekali dengan miso sauce. And sebelum korang bakar tu make sure korang dah gaul sebati, dah garing boleh angkat. Yang ni pun korang sumpah sedap gila, tak sama rasa dengan ayam yang biasa kita makan dekat rumah. Aku boleh cakap kalau korang makan dekat sini memang susah nak move on. Inilah salad paling sedap yang aku pernah makan, yang aku tak expect pun rasa passion fruit tu tak masam. Okay guys, jangan lupa singgah makan kami yakiniku Eko Botanic JB.